Cara cari direction market. Okey, hari ni kita nak share sikit cara untuk korang tahu sama ada price tu sedang uptrend ataupun downtrend. So, first kali, apa yang korang perlu tengok adalah korang cari sahaja puncak-puncak. Sini adalah puncak. Satu, okey. Sini kita panggil previous high. Sini ada previous low. Ada dua previous low kat sini. Kemudian ada dua lagi previous high dekat sini. Okey, satu dan juga dua dekat sini. So kita boleh mark zone-zone ni sebagai zone resistant. Okey, so mark zone besar dia daripada atas sini sampai sini. So ni adalah zone resistant. Yang bawah ni pula adalah zone support. So boleh mark saja macam ni. Okey, lepas tu bila kita dah dapat zone ni, kita nampak dekat area sini ada satu breakout kenaikan. So dia break dekat area zone ni. Lepas tu kita boleh expect price tu buat sedikit penurunan lah. So bila dia buat retracement, so sekarang ni sebenarnya bila breakout tu dia sampai kepada satu puncak yang agak tinggi dan price tu buat penurunan semula, retracement. So ini adalah entry korang yang paling cun untuk korang masuk dekat area level sini. So korang boleh start layer buy sebab price tu mungkin dia boleh naik lagi tinggi daripada previous high sebelum ni. So macam biasa, take profit korang kena letak lagi tinggi daripada previous high. Dan stop loss korang letak di luar zone korang entry. So jangan letak di dalam zone sebab nanti senang nak hit stop loss. So korang tunggu price tu turun balik. Ataupun sekarang ni macam dah terlepas sedikit lah entry korang, tapi tak apa, boleh tunggu price tu turun. Kalau dia turun balik, korang boleh layer buy dekat level sini dan korang boleh set take profit lebih kurang level tinggi ni lah. So ni cara untuk korang tengok direction market. Korang mark dia punya resistance dengan support. Lepas tu korang cari breakout dekat market structure, tunggu retracement untuk entry dan boleh layer untuk entry korang. So kalau korang nak belajar lebih lanjut pasal trading, chat di IG dan juga TikTok Prof Duit, follow signal kami di Telegram Prof Duit dan subscribe dekat YouTube channel Prof Duit untuk belajar lebih banyak tips-tips trading. Kami akan ajar korang for free, chat sahaja. Link semua kami sediakan dekat bio. So jangan lupa take action dan share video ni pada rakan-rakan korang supaya diorang pun boleh belajar juga.